Satu lagi benda yang tak perasan, membaca Al-Quran untuk tundukkan orang. Pernah dengar satu ayat yang kalau baca ni, orang ni akan tunduk kepada kita? Tundukkan orang? Sihir menggunakan Quran. Cerita sikit. Okey, contoh dia kata, saya kerap gaduh dengan suami Ustaz. Ada tak ayat-ayat yang boleh saya tunduk dengan suami saya? Ush. Ini perempuan banyak. So amallah Al-Quran ayat ni, contoh surah Yusuf semua, dengan niat menggunakan Al-Quran untuk kesenangan nafsu ataupun nafsu dia, memaksa orang tu supaya tunduk. Oh, itu pun dari kategori Dipanggil sihir. sebagai sihir putih. First time saya dengar Kita sihir dengar putih. sihir hitam kan? Sihir hitam dipakai macam mana pula? Sihir hitam ni yang paling rare saya jumpa, dia gunakan darah haid dan dia tulis Quran menggunakan darah haid di dalam tandas. Menghina Al-Quran. Dia punya formula, lagi besar kekufuran kamu buat, lagi kuat sihir tersebut. Apa yang menyebabkan Allah kufur bagi kita? Salah satunya adalah orang menggunakan sihir, menggunakan air mani orang yang meliwat orang. Push. Maksudnya lagi tinggi kejahatan kau. Lagi besar Lagi kekufuran. power dia Itu punya yang ni. berlaku, tak percaya, ramai Malaysia kena ni. Saya jumpa patient tu, saya buat live tu. Dia kata bomoh ni, benda ni sebenarnya berat nak cerita ni.